Menarik. Dia ada harga tau. Itu dah tak ada. Sebab ni barang terkawal ke apa. Ayam tu apa lagi terkawal. Yang barang tu ini dia ni. Lepas tu dia tak macam ni buat macam 3 pinggan RM5 ke tak. Sayur tadi pun dia random Dia berapa ni? random kan? Dia tak RM3 tak ada harga. Boleh komen. KDN. Kita kan ada hak pengguna. Macam tu dia boleh suka-suka je lah dia nak ni. Barang basah okey. Itu memang bagus lah. Lebih sikit kat nasi tengah hari kan? Lapang. Mungkin dah lapar dah. Malam Maggi. Malam dah Maggi. Tom yum Maggi. Malam boleh juga lah nasi ada lebih tu. Kira mesti cari makan lah. Jadi nasi putih je kira dulu. Nasi putih. Sihat. Dengan nasi tu lah untuk besok kan. Untuk masak. Nasi tak? Cukup lah tu untuk besok. Besok kita ada nugget, kita ada roti, kita ada apa ni? Roti. Ada basuh ni. Ada sikit ni. Ada dia punya. Itu cantik kan dia punya ni. Rumput dia. Ya, rumput dia cantik. Awal betul. Tadi dia potong pakai mesin tu. So semua sama. Rumput apa lah. Mesti dah ada jenis rumput. Apa? Rumput Jepun ni. Nak apa? Udang. Kalau pakai sebelah dan Nak udang. Ya. Tu. Dah? Yang team building hari tu dah. Kita nak buat masak lemak Kak? Lemak. Masak lemak. Ini bahan-bahannya. Dan ini chefnya. Ini penontonnya. Okay. Siapa buat? Iya, halu-halu. udang dia tak nanti. Udang dia. Bagus anak siapa nak gaji nak kahwin ni. Mana piuk nasi tak? Tu belakang tu. Bagi Syazah tu. Pakai direct. Dia pakai direct pelang. On je kat pelak tu jap. Banyak buat. Saya pun pandai. Masak nasi. Lubang ni. Bawah tu kat dia punya. Potong udang. Dia tambah sotong satu. Banyak satu. Chicken. Ikan kira apa dulu? Ikan beli dua jenis. Wow, menarik. Kita ada sotong, Siap-siap siang je kita udang dengan ikan. jangan balik dah. Kita ada 2 orang chef Camping untuk siang menyiang. Kalau camping tak masak dia kurang sikit. Tak rasa tu nak buat apa dia camping nak buat apa. Masak je lah. Masya-Allah rajinnya. Oh dah, dua-dua dah siang dah. Menarik oh. Habis ada tais. Buka siang. Ini udang belum lagi. Udang ni separuh-separuh. Separuh masak lemak, separuh tom yum. Tapi dah ni lah dah. Sotong satu untuk main besok. Oh ni dah.
budak menyamai ikatan cinta, tak mungkin kasihku hilang. Ku kunci hati untukmu, genggam kenangan kita, rintangan kedua, andaikan berdua, itulah dari kenangan. Sungguh ku terharu dirimu, kasihku semai kau abaikan. Namun apa daya, segera janji kita, mungkin masih lama meminta. Namun apa daya, segera janji kita, mungkin masih lama meminta. Sering nyanyi lagu ni, lagu siapa ya? Jangan bisa handal lagu siapa? Yang benci tulus cinta kita, jangan pisahkan aku dan dia. menarik sedapnya. So kita nak start masak lomak. Masak lomak. Oh, udang kita ada satu Daun kilo. kunyit tak ada. Ha? Daun kunyit tak ada. Ini kan rakan-rakan Yang ni tengok kita punya YouTube. Korang nak tengok kita ada yang terbaru. Kita boleh dengar itu. Mana tak minyak banyak. Tak minyak sangat sebab orang dah letak santan lagi. Tak Minyak hantar pun dah kolesterol juga. Masukkan kunyit. Jatuh. Hati boleh lawak. Masukkan udang. Udang banyak kan? RM20 tu. Ada ni separuh kau. Ikan ada lagi kan? Udang ada lagi Lah, tak ada Semua ke masuk? Oh, ingat kan nak buat tom yam. Ni lah. Paruh lah ni. Kan mana semua ni? Oh, faham. Ingat kan dah asing kasi siap. Banyak Ni banyak. Tak ada bekas dah. Letak lah tu. Letak lagi. Oh, dah habis dah?
Nak lagi ke? Cukup. Sebab nanti Toyam ada sotong sekali. Ada satu Pak Ali mana? Baring lah. Lagi. Kita ambil baring lah dulu. Dekat luar. Dah sekejap dia masak kan. Masukkan santan. Kejap je. Oh, dia orang punya ni sedap. Ha? Lain di sini. Ha. Pakai chopper dia tak ni sangat lah. Okey lah. Cukup je. Monyet. Salah. Monyet. Asal akak lari dulu kot. Tak nak dekat kat saya monyet. Akak cakap engkau yang monyet. Tak masuk dah. Gunting sikit boleh tak? Tu gunting sikit kan nak. Oh, gunting. Okey. Sikit je. Jadi masak lemak jadi. Cili tadi berapa akak? Aku jumpa lah kau. Biasa memang kau pada pedas lagi tu lah. Menarik je. Banyak yang dah kan? Boleh aku tunggu yang mana. Ya, RM20 dapat banyak macam ni. Susah. Tu saya uji. Macam patty kan ada Masak besar sambal besar. ketak. Sambal apa tu? Sambal petai. Jadi petai tu boleh potong. Oh dah. Kan? Ada air bawah petai sikit kan. Ada air bawah petai sikit. Kita orang tengah makan. Saya terlupa nak rekod. Disebabkan kesedapan dia. Kelaparan. Masing-masing kelaparan. Semua makan. Yummy. Kita makan. Sedap. Nanti petang dah lain. Banyak kan? Ada dua. Okey. Kan? Masih kan. Nampak kan dengan dia orang borak. Hmm? Kan dengan dia orang borak.